Assalam. Bang, kalau ada kesempatan boleh review Mini Cooper pula. Thank you. Alright bang, boleh, tak ada masalah. Jom kita tengok kereta ni. Mini Cooper ni ada orang cakap orang perempuan je boleh bawa, tapi sebenarnya orang lelaki pun boleh bang. Design dia dah lah smart, laju pula tu. Okey bang, Mini Cooper ni dia banyak spek tau, tapi spek JCW ni banyak orang cari. Kalau abang nak pakai kereta ni untuk kegunaan harian pun boleh bang. Abang nak bawa pergi kerja, abang nak long distance, nak balik kampung pun tak ada masalah. Abang boleh tengok design belakang dia memang smart bang. Datang pula dengan headlight lampu belakang, Union Jack yang gambar Great Britain ni. Orang yang tahu barang kan, sekali pandang daripada jauh boleh tahu ini kereta spek JCW. Okey, abang tengok dia kereta ni dia ada 2 pintu, tapi dalam dia sebenarnya dia adalah 3 pintu, termasuklah dia punya bonnet belakang. Dan abang boleh tengok dia punya logo JCW dekat depan ni. Kalau orang tak nampak, tak tahu abang, mungkin dia kena tambah power dekat spek mata dia tu. Abang dah tengok kereta ni daripada awal sampai sekarang memang tip-top, tak ada kesan calar, tak ada bekas aksiden, cat pun cantik lagi. Apa yang saya suka pasal kereta ni, kereta ni dia datang dengan two-tone warna, di mana bahagian bumbung dia warna hitam dan bodi dia warna merah. Itu yang membuat dia nampak lain daripada yang lain. Untuk spek JCW usually dia akan datang dengan frameless door, digital meter, head-up display, multi-function steering dan semi bucket seat. Mileage kereta ni tak adalah tinggi sangat bang, baru 30,000, kira rendah lagi tu. Kalau abang nak main kereta recon, sebenarnya abang kena pandai cari daripada segi spek, rate, condition dan harga kereta yang abang nak beli tu. Jadi kalau abang jumpa yang betul-betul ngam, abang kena grab cepat-cepat. Sebab kalau abang lambat, kemungkinan kereta tu akan terjual. Jadi untuk Mini Cooper JCW ni, kita buka harga dalam RM170,000, tak termasuk insurans dan road tax. Waranti yang abang akan dapat untuk kereta ni adalah 6 tahun, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop concept dan limit per claim sehingga RM20,000 daripada Easy Care Warranty. Jadi kalau abang rasa spek, condition dan harga kereta ni kena dengan cita rasa abang, cepat-cepat call set payment, datang tengok kereta ni. Kebanyakan dealer semua boleh nego, tapi abang kena lock kereta ni dengan booking RM500 refundable. Detail dekat komen. Assalamualaikum.